Kembali kita dalam slot Soulful Ramadan bersama Unity Halal Center. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsi mengenai dawai kokot. Perasan tak dekat kuih seperti tepung talam, apa lagi? Kuih pulut panggang. Kadang-kadang peniaga-peniaga menggunakan dawai kokot ataupun stapler, ubat stapler. Jadi sebenarnya dawai kokot ini tidak boleh digunakan untuk makanan, penyediaan makanan, kerana ia merupakan salah satu bahaya yang boleh menyebabkan, jikalau anda pengguna termakan, ia boleh menyebabkan kemudaratan lah. Boleh sakit, boleh tercekik. Jadi tidak boleh digunakan dawai kokot. Apa yang boleh digunakan? Boleh gunakan acuan. Sebab cara pembuatan tepung pelita itu bukanlah dia dimasak dahulu baru dituang dalam acuan. Bukan dia masak sekali dengan acuan. Tak, dia lepas masak tu baru tuang dalam acuan. Jadi sebenarnya dawai kokot ini tidak perlu pun. Jikalau anda suka dengan konten-konten begini, jangan lupa follow page Unity Halal Center di media sosial. Jangan lupa like, follow dan share.